Kenal. Apa pula tak kenal? Lebih-lebih lagi rambut teratai lari tasik madu kau tu. Sekali imbas, aku dah tahu datuk kau. Uni kan dari dulu memang suka bergurau. Kita kan satu uni. Siapa je yang tak kenal Tan Sri Hussein? Kalau dah kenal father dia, confirm kenal daughter dia. Kau ni kan? Semua yang satu uni dengan kau kenal. Aku belajar kat situ kejap je. Tak sempat pun nak kenal orang. Okey lah. Aku tak ada benda nak cakap kau. Gerak lu. Sekejap. Tadi kan, I dah nampak you dengan seorang lelaki ni. Kalau tak salah, dia adik Alia kan? Azhar. Kau jangan nak berdrama boleh tak? Kau nak apa sebenarnya? Pandai Azhar ni ikut jejak langkah kakak dia. Kawan dengan anak Tan Sri lepas tu kahwin. Dua-dua rembat anak Tan Sri. Hebat kan? Alhamdulillah. Amin. Moga-moga aku ada jodoh dengan Azhar tu. Kau ni faham-faham je perasaan aku kan? Tapi, kau jangan cuba nak cucuk aku, nak jadi batu api untuk aku gaduh dengan Azhar tu Tapi you kan kawan I. I tak naklah you salah pilih orang. Kalau perangai kakak dia dah jahat, takkanlah adik dia perangai baik kan? Sama darah. Oh. Baru hari ni aku tahu perangai parents kau jahat sebenarnya. Kau jangan nak marah aku sebab aku nilai daripada perangai kau ni. Sama darah kan? You jangan nak samakan I dengan diorang You ingat parents I tak boleh didik anak ke? Tergila-gilakan laki orang, hancurkan rumah tangga orang. Baik ke jahat perangai dia? I tak gilakan laki orang lah. You tak tahu apa yang diorang dah buat dekat I. Kira dendam ni? Yelah, ini soal maruah. Aku kenal lah kau siapa. Aku dekat dengan kau ni pun dah bau busuk. Tu, hati kau kat dalam tu dah bau bangkai. Dosa kau dah berkepuk sama macam rambut kau. Ish. Ida, awak kat mana ni? Suara macam mengah je. Tak ada. Tadi lepas saya bercakap dengan Puan Umi dekat office, saya terus keluar sebab Puan Umi cakap tak dapat nak kontak Encik Ikram kan? Yelah, benda emergency. Dah lah demam panas sampai masuk hospital. Alah, susahkan awak pula nak kena cari Ikram. Tak ada apalah Puan Umi. Saya pun dah nak sampai dekat depan restoran tu. Selalunya Encik Ikram makan-makan dekat sini. Puan Umi pun tahu kan, dia suka sangat dengan tarik-palikan dekat restoran tu. Jangan risau. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu dengan Encik Ikram ni, Puan Umi. Terima kasih dah. Saya nak tengok Dahlia dekat ward. Kalau tidak, nangis dia kalau saya tak ada. Kak Ida, nak lunch ke? Bos tengah bayar. Saya baru lunch dengan bos. Biasalah,